Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Badri Amir bin Haji Muhammad Bayaki daripada kelas DHH 1A. Pada hari ini saya akan membentangkan akidah yang bertajuk Suratul Tahrim, daripada penghuraian Suratul Tahrim sendiri. Kita tengok pada bacaan Suratul Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Terjemahan ayat bagi bacaan ayat surah Tahrim sebentar tadi ialah Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu bertaubat secara bersungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkan kamu ke dalam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar, di mana gambaran syurga itu sendiri, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yauma la yakhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Iaitu kalau kita lihat pada penerangan ustaz dalam kelas ini, cahaya yang dimasukkan ialah cahaya yang membimbing seorang dalam menuju titik sirat itu. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami yang tadi itu. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, seterusnya pada latar belakang surah ini sendiri. Okey, latar belakang dia, surah Tahrim merupakan surah ke-66 dalam Al-Quran, memiliki latar belakang terkait dengan kisah kecemburuan di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini turun sebagai teguran kepada Nabi sendiri kerana baginda mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal, ataupun kita lihat pada penerangan di sini. Yang pertama, surah ini berkaitan dengan kisah dua isteri Nabi, Hafsah dan Aisyah, yang dilanda rasa cemburu setelah Nabi menghabiskan waktu dengan isteri yang lain, iaitu Maria Al-Qibtiyah, seorang perempuan. Jadi di sini iaitu cerita pasal cemburunya isteri Nabi ni. So bila jadi satu isu dalam rumah tangga tu, maka turunlah ayat ni sebagai teguran, peringatan dan panduan untuk kita jugalah pada masa kini. Baik, seterusnya. Jadi kita tengok sini sebab nuzul ayat ataupun sebab turun ayat ni. So sebab turun ayat yang dia terbagi pada dua kat sini. Kita tengok yang pertama, ayat 8 dari surah Tahrim turun berkaitan dengan perintah untuk bertaubat nasuha, bertaubat bersungguh-sungguh, iaitu taubat yang sungguh dan ikhlas kepada Allah. Maksudnya taubat nasuha ni yang kita tahu dia taubat bersungguh-sungguh dan berazam untuk tak mengulangi lagi kesilapan sama tu. Jadi sebab turun ayat yang kedua ialah sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk segera bertaubat dari dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah. Jadi selain daripada cerita pasal taubat nasuha, dia juga sebagai peringatan lah. Peringatan, sebab kita kan kadang biasalah semua manusia dia lalai. So kita kena ada panduan dan peringatan dalam hidup lah, supaya lebih jelas. Huraian maksud ayat. Jadi huraian maksud ayat bagi bacaan ataupun potongan ayat daripada surah Tahrim itu sendiri, iaitu yang pertama, ayat ini menekankan tentang pentingnya taubat nasuha, taubat yang ikhlas bagi orang-orang yang beriman. Seterusnya, Allah menjanjikan pengampunan dosa dan dijamin syurga bagi mereka yang bertaubat dengan ikhlas. Nampak, dijanjikan syurga.
Kesimpulannya, ayat ini turut memberikan harapan dan motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat dan amal soleh serta mohon ampunan dan rahmat-Nya. Dia mengajar kita untuk tidak berputus asa dan mengharap kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya aplikasi dalam kehidupan. Sebagai seorang hamba Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang dilakukan dengan penyesalan, pengakuan dan azam untuk tidak mengulanginya. Ini kerana manusia tidak mungkin berpaling dari melakukan kesilapan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana semua manusia ni melakukan kesilapan dan yang sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat atau kama qala. Teruskan lagi isu semasa. Dilihat pada isu semasa yang berkaitan ataupun terpalit dengan ayat tadi, iaitu tajuk utama dia melindungi ahli keluarga dari api neraka. Jadi yang pertama tu, pada hari ini manusia sering meninggalkan solat dengan sengaja. Kalau kita tengok pada hari ni kan, kadang circle ataupun orang terdekat yang kita tahu dia semua ni confirm sure lah Islam, tapi kadang dia saja tinggalkan solat tu, macam jadi benda tu jadi satu yang remeh, dia tak jadi benda yang penting ataupun yang dia rasa risau. Patutnya benda tu kan memang wajib 5 kali sehari, dan benda tu dalam kehidupan memang kena semayang lah. So benda tu dah jadi remehkan, jadi macam orang tak hirau. Seterusnya, manusia kurang mengambil berat hal berkaitan aurat dan meremehkannya. Sama juga macam tadi orang remehkan semayang, yang ni pula orang remehkan aurat. Kalau tengok situ melindungi diri dan ahli keluarga, so dia daripada kita jaga diri sendiri supaya kita dapat melindungi ataupun menegur sekali ahli keluarga, itu untuk yang terdekat. Jadi itu dulu baru kita mula tengok kawan lain. Jadi tu kita betulkan dari sendiri lah. Lepas tu kita betulkan juga ahli keluarga untuk sembahyang, jaga aurat, dengan buat halal-halal, jangan lebih kurang. Jadi itu sangat penting lah pada masa ni. Jadi itu je daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.